Ada orang keluar lalu pakak masuk dalam masjid belakang, ia boleh dua kali boleh pahala i'tikaf dik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wa qala man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillah, segala puji bagi Allah. Segala kebaikan, segala yang berlaku setiap gori dalam dunia ataupun muka bumi ini daripada Allah. Sama kita syukur pada Allah dengan limpah rahmat, kasih sayang, kasih belah Allah pada kita. Malam ni Allah Ta'ala pilih kita, guna kita. Banyak perkara lah kalau nak sebut kebaikan Allah Ta'ala bagi ni. Untuk malam ni saja, pertamanya Allah Ta'ala bawa kita boleh mari sujud pada Allah. Ini nikmat juga, bagi nikmat dan rahmat. Boleh semaya fardu maghrib dengan cara berjemaah. Kita rasa kata biasa ni amalan ataupun kebiasaan. Kalau betul-betul kita tak ada buat kerja ke apa, luar belakang boleh mari semaya. Itu perasaan. Tapi kaitan dengan amalan ni, bahkan semua setiap gerak-geri dengan izin Allah Ta'ala, kemudahan. Kita jangan pasal kata ini adat kita, bukan. Semaya bukan adat, semaya ibadat. Adat kita ngerik makan air pun dah ibadat. Sebab ibadat ni, ibadat semaya ni mana satu perintah daripada Allah Ta'ala. Setiap perintah Allah Ta'ala ni nak tak harga tak boleh. Sebab kita nampak hak ada harga ni, kita nampak dunia dah kebenaran. Saya gitu ke? Sebab kita dah pakai nak beli belaka.
Nak bakar, nak makan, nak gapo ni kita kena beli. Sebab tu kita tahu harga. Tapi ibadat kita tak beli. Kita tak tahu harga. Hukum Allah Ta'ala, perintah. Ini kita boleh semaya ni satu perintah. Kita nampak dunia tu sebab kita beli. Tapi tahu tak atau dunia ni jadi dengan perintah. Allah Ta'ala perintah baru jadi. Allah Ta'ala tak perintah tak jadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ni Allah Ta'ala royak. Dunia ni kalau Allah Ta'ala hendak nak jadi sekaligus pun jadi. Tapi Allah Ta'ala buat dunia ni dengan tertib. Tak ada buat dengan sekaligus tak. Dalam kitab ulama tulis Allah Ta'ala buat bumi ni daripada atas muka bumi ni 7 hari. Benda atas muka bumi. 7 hari mana? Nak wakar masa. Lemah ke Allah Ta'ala? Tak, bukan Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala ni sifat Allah Ta'ala ni hak kita duk bilang adalah ulama solek kita dia wujud kidam bakar. Mukhalafatuhu lil hawadih qiyamuhu bi nafsih wahdaniyah qudrat iradah. Mana sifat-sifat yang hakiki, mana tak tupai orang, tak berhajat, wujud Allah tak ada permulaan bagi ada, tidak ada penghabisan, itu sifat Allah. Pada dunia ni nipis bagi Allah Ta'ala sebab makhluk Allah Ta'ala buat. Tapi Allah Ta'ala buat ni hari ya no Saya baca lagi kitab Syekh Yunus ada lagi kitab lain, ada lagi kalau kita baca kitab ada. Hari satu Allah Ta'ala buat bumi. Asal bumi tak ada ya ada buih. Mula bumi bertokar di Baitullah di Mekah. Kalau kaji dunia ni, Baitullah ni sedu konglok, pusat dunia. Kalau tengok cut sungkelang hak dunia duduk di Baitullah tu. Ya ukur semua dunia ni, hak kaji sains, teknologi. Baitullah tu cut sungkelang. Tengok pelik. Manusia semua duduk dalam dunia ni hak sujud pada Allah Ta'ala. Kiblat dia Baitullah. Setepat. Buih tokoh buih situ jadi bumi. Allah Ta'ala buat bumi ni hari apa? Hari Sabtu. Atas air. Lepas tu bumi ni ya apabila duduk atas air tu ya gerak, gelepar, tak kejap. Allah Ta'ala paku bumi dengan bukit. Buat bukit tumbuh naik hari Ahad. 2 hari. Hari Senin Allah Ta'ala beri tumbuh paharayu atas muka bumi. Dulu ada bumi tak ada perkara. Waktu bukit kosong. Apabila hari Senin naik paharayu. Hari Selasa tu Allah Ta'ala atas zulumat maksiat. Fasya mungkar. Lek kat ni Allah Ta'ala buat maksiat. Benda tak baik tu bukan khalik lah makhluk. Kalau Allah Ta'ala tak buat ni benda tak kena jadi ni, dia bukan makhluk. Fasya mungkar, benda tak baik, maksiat semua tu Allah Ta'ala hantar mari. Hantar mari hari apa? Hari Selasa. Hari Rabu Allah Ta'ala hantar nur, hantar ilmu, cahaya. Ilmu lah. Ilmu ni adalah cahaya daripada Allah Ta'ala, nur. Hari Khamis Allah Ta'ala buat binatang, benda hidup mula tumbuh lah. Hari Khamis binatang mari, oleh lauk kita ada gigak. Semua binatang Allah Ta'ala buat jenis sat, hayawan. Hari Khamis. Hari Jumaat Allah Ta'ala hantar Nabi Adam, buat Nabi Adam hari Jumaat. Hantar hari Jumaat. Adam AS. Manusia hari Jumaat. Maknanya manusia ni mari terakhir sekali dalam dunia ni. Sebab tu manusia ada hari ni orang tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak ada pihak royak atau jadi orang buat. Manusia mari dalam dunia ni, dunia ada dah. Tu orang tak beriman ya kecek itu. Kita orang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab ni. Allah royak lah Quran kan. Orang yang duk bertuhan lain pada Allah tu, dia tak mengaku ada Tuhan juga. Duk bergatung tu.
Dak hok ya dak bergantung tu ada dak berkata tak kira lah siapa lah dunia biasa royak tak. Kata dia dak bergantung dengan benda tu royak dia kata buat bumi. Tapi Allah royak dalam kalamullah. Kalamullah bukan makhluk, bukan benda kena jadi. Sedia kala. Al-Quran bukan makhluk. Pak mazhab ni orang lain tak ada siapa kata makhluk. Ada zaman dulu raja zalim igat ulama-ulama. Suruh fatwa kata kitab ni adalah makhluk. Tapi kena jaga cara ada hikmat nak jaga diri ni. Ada juga cara. Orang panggil pakar, kalau kelima syiah panggil white prip. Bukan bau. Nabi kita biasa. Ada orang lari depan dia, Nabi duduk diri depan, orang lari fruk. Supaya lari-lari kok orang takut, pada orang duduk turut mari. Ada boleh-boleh lari tu, dia pesan orang ni, pesan tu yang royak atas mari kau ni. Nabi tengok seorang lagi mari, orang ni mari dicari, Nabi beralih tempat. Apabila Nabi mari jumpa orang ada hamba orang tu mari jumpa Rasulullah SAW. Rasulullah duduk sebelah ini, kalau atas dia, atas duduk lek kiri. Duduk lek kiri ni. Lepas tu buat nampak orang mari hok lari, Nabi lakah duduk lek kanan. Orang tu tanya kata, tak ada nampak orang lalu kau ni? Kalau royak bahaya dia. Kalau tak royak bau. Bau kan? Rasulullah lakah pergi duduk belah ni. Rasulullah kata, jok dia duduk sini ni tak ada biar lalu lagi. Itu cara dia. Jok ambo duduk sini ni tak ada demo hak mari. Orang nu selamat. Kecek pun tak faham. Itu cara dia. Mana dunia ni Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala royak. Kalamullah ni royak syiak dah perkataan Allah Ta'ala. Dia bukan makhluk. Orang igak ni kata siapa tak kata kalamullah makhluk ni nak bunuh. Tak silap Imam Syafi'i. Saya dengar tu bicara masa belajar, tak ingat. Ya akid langit. Mung kena nafi lah. Dia kata Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya akid langit. Bukan makhluk ni perkataan Allah Ta'ala. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ni perkataan Allah Ta'ala. Lepas tu perkataan Allah Ta'ala ni sedia kala, bukan baru kecek baru dah, sedia kala dah. Surah Yasin ni 1000 tahun dah. Allah duk dora, duk urai, duk baca belum buat langit bumi 1000 tahun. Surah Toha, surah Yasin lah hadis sebut kan. Nak kata makhluk kan? Nah, kalau tak kata makhluk nak bunuh untuk nak selamat diri. Dia kata Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Akid angin pak. Hadza makhluk. Sebut nama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi akid jari hadza makhluk. Makan dia orang lain lah. Dia kata ni makhluk. Bukan Quran, bukan Taurat, sebut Taurat ya bila Zabur, Injil, Al-Quran. Ingatlah. Hadza ini makhluk. Maknanya tunjuk ke jari dia kata ni makhluk. Maksud saya nak ayat kata perkataan Allah dalam Quran tu Allah Ta'ala wayak sedia kala dah. Allah wayak apa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah Ta'ala buat langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan di antara langit dengan bumi Allah buat. Siapa lah dunia ni ngaku? Perkataan sedia kala nah semua orang tak ada ngaku. Masa jahiliah dulu apabila Nabi baca, orang tak kata ini syair, ini pepatah Arab. Dah, ini kalam. Tak bisa dengar ni. Buat kafir Quraisy kata beringat, jangan dengar kecepan Muhammad, bukan kecepan dia. Mu jangan masuk rapat, jangan tengok. Mu tengok, mu dengar kecepan dia siap.
Bukan kecek pe manusia, puak ni puak jahil ni. Tapi dia tahu dia panggil bukan jahil benar. Masa tu ya orang beriman dengan kitab-kitab dulu. Bani Israel, keturunan tu. Bila Nabi mai royak kata aku Nabi tak ngaku. Mana dalil mukjizat Al-Quran, baca Al-Quran tu kejut dah. Ai bukan ni. Sebab tu setengah orang pergi Mekah hatut lengo. Tudung pala, saya tengok kecek dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesel. Ada seorang tu taruh mana hangat. Pasal nak pergi tu, tapi dia mau besar dah. Jangan dengar. Dengar kecek pe dia pai mau. Yo sumak kapah lah lengok saya dengar. Tapi pergi masa Nabi duduk semaya. Subhanallah. Masa nak dengar Muhammad dak kata gapo? Buai dengar tu kena Al-Quran. Pas Nabi baca pula. Oh, tertib. Baca slow. Bukan perkataan manusia. Ini perkataan Arab. Sebab tu hak nak royaknya Allah royak lama dah kata Allah buat langit, Allah buat bumi. Allah buat semua langit bumi. Lepas tu buat dengan tertib. Fi sittati ayyam. Ni hari 7 siapa dengan manusia? Kekuasaan Allah Ta'ala ni buat benda yang tak ada, we ada. Patut Allah jaga. Semua duduk dalam gengeme. Kita panggil tangan gengeme dia. Kontrol. Maliki yaumiddin. Khaliq Allah, Malik Allah, Razik Allah. Semua benda kena jadi, dia panggil makhluk. Pas makhluk ni kena ada orang jaga, dia panggil Malik. Semua ni mamluk. Berhajat pada Malik. Berhajat pada Khaliq. Tak boleh bagi bekah, tak boleh bagi besar, tak boleh bagi manfaat. Tak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Tu takrif makhluk. Tak ada kekuatan. Malaikat Allah izin. Hari ni, malam ni, petang ni, sekarang ni. Allah Ta'ala tapi buat kita. Saya mari 3 malam ni duduk sini. Tapi tak ada boleh jumpa. Pondok Zairah pun tak ada lagi. Mari ni kok jalan, nunggu kok kopo mari dulu. Hari ni Allah Ta'ala jumpa juga. Saya apabila jumpa dengan orang yang tak bisa jumpa ni, ingat gerak dengan Jepang tak ada wagah. Ngatuk guru saya, Pak Dah Haji Junus apa ukit. Saya keluar dengan dia ke budak-budak. Dia bawa umur 40 hari tiap tahun. Kalau katuk dia bawa pergi, baba. Dia pergi kecek dengan orang jadi mutakalim dengan budak dengan apa. Saya ingat perkataan dia so. Dia kata kita ni sekarang mari jumpa ni. Dia ada tanda. Saya dengan orang sini nak royak kisah. Dia kata kita dulu ni mari di alam arwah. Sejak daripada Adam sampai sekarang ni. Sampai kiamat. Manusia roh ni duduk di alam arwah. Di situ lah kau. Allah Ta'ala tanya lekor kalam ya. Alastu bi rabbikum. Tu alih arwah tu. Qalu jawab para roh di alam arwah tu. Bala, bohke, besyak. Yo Allah sebagai Rabb. Semua sekaligus tu. Adam sampai kiamat manusia tak beranak lagi. Tapi situ ya ada orang biasa tengok. Orang duduk sekali, duduk dekat. Tak biasa tengok, tak jumpa. Sebab kita ni lah. Kita kata kita saiburi, duduk lalu bedeh. Kalau tengok bak macam cangwak patani apa saya budi lah kau. Sini maikan dah. Kita kira cangwak jawab patani. Tak bisa jumpa. Tengok bak macam tani dia tani enggak bisa jumpa. Mari jumpa ni. Tapi ada lagi orang yang kita tak bisa jumpa, siapa mati pun ada. Alam arwah ni ya luar. Ada orang tak bisa jumpa dalam tu, hak tu tak jumpa apabila bila. Allah Ta'ala buat dia pengangkat kaum Nabi Musa. Kita tak ada, duduk kali. Kita tak jumpa dia. Kaum Nabi Nuh. Orang-orang dulu. Hak umat Muhammad pun ada, kita tak jumpa. Duduk ke Amerika, kau nak mati, tak jumpa. Ya umat Nabi. Ya duduk di alam arwah. Tapi mula Abang Nuh kata, orang yang biasa tengok. Ni orang yang biasa duduk sekali dah, lepas tu biasa tengok. Mari ke alam dunia ni, Allah wujud buat walaupun dia duduk Amerika. Allah buat rancangan bawa lagi. Bah duduk dalam ikan, duduk lepas tani, duduk dalam tuban ni pih. Tapi saya ni tak saya duduk dalam musim kau duduk mari kau ni apa kali. Tak bisa jumpa. Tapi hari ni Allah Ta'ala jumpa. Maknanya dulu kita duduk sekali kita bisa tengok.
Kata itu guru saya ambil ni masa budak-budak dia ada buat gas dia kecek dengan orang gas mutakalim tu. Apabila kita biasa jumpa di alam arwah duk kali tengok, tah dunia belum nak masuk di alam kubur, Allah jumpa kali lagi. Tapi perjumpaan kita hari ni mahal. Orang berjumpa kerana Allah ni tak ada harga nak bayar dalam dunia. Siapa kata jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah? Laki-laki yang berjumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Saya Zakaria tulis daripada hadis Nabi lah, tak daripada zikir. Orang ni Allah Ta'ala nak tak bawah bayar arash di akhirat esok. Pada mahsyar tak ada terduh tu, tak ada. Hapare bumi temaga, tak ada pohon kayu tu. Panah dia matahari dekat dengan kepala. Hai, nak oyak tak boleh panas. Tapi ada terduh bayar arash ilahi. Beberapa golongan yang boleh duduk bawah tu. Orang ngaji Quran ejak budak, ada juga kita lefadilah Al-Quran. Orang ulet hati sakut pawak dengan masjid. Hati dia tak boleh duduk. Dengar orang band nak pergi masjid, dia gimana dia tak tinggal masjid. Musafir pun cari tempat semaya. Hati dia cinta. Seorang laki-laki yang cinta pada masjid. Hati sakut ikat dengan masjid. Kok mana-mana pun aku masjid. Rumah Allah. Rumah orang beriman. Allah panggil di akhirat esok. Hei malaikat aku, mana tetamu aku? Malaikat kata siapa tetamu? Orang-orang yang sentiasa ulat-alik masjid itu. Cinta, kasih, hubung dengan masjid semua. Orang ni bayar arash. Boleh duduk terduh di akhirat. Yang kedua, orang hubung silaturahmi. Orang jumpa kerana Allah ni, berpisah kerana Allah ni. Tak ada kerana lain. Wallahi, saya mari betul jemaah mesyuarat mari sini. Mari ziarah. Walaupun tak ada lagi 2 hari tak ada ziarah. Jemaah ada ziarah dia, ada pusing salam kalam buat tu ke. Malam ni kita iklan mari jumpa di masjid. Hai, orang panggil perakutkan. Bukan tadbir kita, tadbir usaha ya. Tak kedek sia kalau. Allah nak jumpa. Pas jumpa mahal pula tu. Pas sama tara kita mari sujud ni, mari tunai perintah Allah Ta'ala ni, kita boleh muzakarah pula perkara yang mahal. Muzakarah hak ime, muzakarah hak amale. Tak boleh. Kita mari alam arwah, sekarang duduk alam dunia. Lepas tu kita nak pergi alam kubur. Perjalanan kita jauh lagi. Kata Hadrat Hafiz bin Hajar rahmatullah alaih. Dalam kitab dia tulis perkataan Umar radhiyallahu anhu. Kita akan tepuh dari 5 kegelapan. Ada bukan tepuh dah, ada 5 kegelapan dan ada 5 lampu untuk cerah. Mari dunia ni mula temu dah. Dunia ni gelap lah. Kita nampak cerah. Orang kata sesak lah cerah ni. Nampak boleh pergi tapi gelap hakikat dia. Orang hak cerah lah dunia ni orang takwa so. Kata Hadrat Umar jangan tu. Dalam kitab Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih. Dunia ni nampak cerah orang pergi kota orang ni, tapi orang hak tak ada takwa, orang ni gelap hakikat dia. Ada asal kena tak takut ke Allah tu lah. Orang tak takut ke Allah ni, dia gelap, nampak cerah. Dia tak ada rasa takut ke apa. Lapu dunia ni, nak cerah adalah takwa, takut pada Allah. Orang-orang yang takut pada Allah tu lah duduk dalam cerah. Dia boleh becek hak mana betul, hak mana tak betul. Tapi orang yang tak takut pada Allah, walaupun nampak cerah, tapi dia gelap, hakikat. Yang kedua, orang yang duduk dalam maksiat. Orang yang buat benda tak baik, buat maksiat, dia rasa kata biasa, tapi orang ni gelap dah. Lapu bagi orang ni, dia tak ada pelik lah benda maksiat ni. Saya ayat dah ni hari Selasa salah hantar. Kita tak ada lagi, kita mari maaf. Selasa, Rabu kami maaf. Oh, banyak hari penuh lah maksiat. Tapi siapa sakut dengan maksiat, orang ni gelap untuk nak bercerah tu. Hak perkata Sayyidina Umar, Hadrat Umar radhiyallahu anhu, taubat banyak. Maksiat ada pelik. Abu Zar Al-Ghafari radhiyallahu anhu tanya Nabi, ya salah, minta nasihat sikit
Sahabat suka minta nasihat dengan Nabi. Banyak nasihat Nabi tak suka orang sahabat. Sebab Nabi royak ke sahabat adalah royak kita. Tak suka. Ada royak takwa. Tolong nasihat kami, takwalah, usahalah, ikhtiarlah takwa. Takutlah kamu pada Allah, Nabi pesan. Sebab takwa ni cerah. Kalau kamu takwa, kamu tak sesat dunia ni. Dunia ni gelap. Nampak cahaya matahari kita pasal berlapu, pasal apa. Tapi orang pergi cari Allah tak temu. Ramai duduk le cerah tapi tak temu tangga masjid. Ramai duduk le cerah tak temu perintah Allah. Hatu gelap. Orang takut pada Allah, ia akan cari perintah Allah macam mana. Ia akan belajar cara Nabi ajar. Tu. Takwa tu dia takut dia cari. Orang ni duduk le cerah walaupun gelap. Nur, lapu bagi dunia adalah takwa. Lepas tu orang biasa ni dengan nasihat Nabi ni. Saya ambil lagi kitab belakang ni. Abu Zar kata, ya Rasulullah, nasihat kami sikit. Nabi kata, apabila kamu buat maksiat, kamu cepat-cepatlah buat kebaikan. Hatu pelita. Pelita kegelapan dalam maksiat. Orang buat maksiat kalau tak taubat. Orang duduk dalam dunia kalau tak takut pada Allah, walaupun pasal pelita cerah hari-hari, rumah dia cerah. Matahari cerah tengah hari, bermalam dia pasal cerah. Habis orang ni duduk dalam gelap kalau tak takwa. Bah orang duduk dalam ni dalam dunia kalau buat maksiat duduk dalam gelap. Macam mana nak wi cerah? Dia kena taubat. Bah ada satu jalan lagi buat kebaikan. Apabila Nabi kata, apabila mu buat maksiat, mu cepat-cepat buat kebaikan. Kebaikan ni lah nak sapuh maksiat kamu. Maknanya manusia ni lagi tak lepas dengan kejahatan. Ya ada dah, ya sakut. Dah sakut, orang panggil. Sakut di segi maksiat ni buat dosa lah. Mu buat kebaikan cepat-cepat. Allah sapuh kejahatan kamu. Sebab tu orang kita tengok dengan mata dia, orang seorang buat maksiat tapi geno dia ni jadi ada kebaikan. Boleh jadi kebaikan dia mengatasi kejahatan. Sebab tu ni Nabi larang tengok keburukan orang. Walaupun kamu nampak dengan mata kasar. Boleh jadi mu nampak kejahatan ya, kebaikan dia buat mu tak nampak. Nabi royak ke Abu Zar, apabila mu buat maksiat, cepat-cepat buat baik, kebaikan mu akan sapuh kejahatan. Kita paling bermolek tengah orang duk buat kejahatan. Paling kot lain, orang buat kebaikan kita tak nampak. Lekatlah hati kita, yang ni buat jahat. Kita suka kata dia jahat. Tak, kejahatan Allah sapuh dah dengan kebaikan. Bahkan untuk ini umat, dalam kitab Tampil Orang Fili kata, 5 kali buat maksiat Allah tak boleh malaikat tulis dalam buku catatan. Dan satu kebaikan Allah akan bagi 10 hasanah bagi ini umat. Ada orang buat keburukan 5 kali, malaikat nak tulis, Allah kata jangan tulis. Nanti dia taubat. Malaikat kata ya Allah tak taubat. Dia mula buat kebaikan 1 kali. Allah kata, malaikat kata lah ni 5 kejahatan, lepas tu buat dah kebaikan. Allah kata tulis 10 kebaikan hasanah. Malaikat kata 5 kejahatan tak taubat lagi. Allah kata malaikat mu bagi 2 10 ni. Ambil 5, pergi tapung tu kejahatan tu, 5 lagi tulis selalu dalam buku catatan. Saudara, kebaikan apabila buat ni Allah Taala beri 10 kali ganda. Kalau niat je dia ni tak buat, boleh dah 1 kebaikan. Bak kaca duk muzakarah ni. Nak kita nampak kebaikan ni. Jakah kaki mari sejik itu kebaikan. 1 kebaikan, 1 pahala, 1 darjat. 3 dalam jakah kita mari sejik. Berapa perkara dah gelap? Dunia gelap, maksiat gelap. Taubat cerah. Takwa cerah. Le kubur gelap weh. Waktu kita nampak cerah dari kamu gelap lah. Cerah le kubur adalah mengingati Allah. Zikrillah. Akhirat gelap. Akhirat ni nak wicirah dengan amalan soleh. Berkata Hadrat Umar jangan tu. Dengan amalan ni, hak orang yang lewat ni imam. Perkara nak kita nak cerah. Tuan-tuan, dunia Allah ni cerah belaka dah.
Tapi tak ada lagi hak orang nak bercerah dengan takwa. Hari ni cerah siapa lagi getah, cerah belaka, mudah belaka. Tapi apa? Cerah sekarang lah ni orang tak kena tangga masjid. Sebab gelak hakikat. Lai kubur kita nampak nak cerah dengan zikir. Akhirat kita tak pergi lagi, tak hafal lah, tapi gelak. Cerah akhirat dengan amalan soleh. Gapo amalan soleh? Tak sampai kemocok kesolehan kalau kita tak amal cara Nabi. Hari ni macam-macam orang buat amal. Amalan soleh ni tak tidur sejik lah. Semua sakut paut dengan sunnah Nabi tu amalan soleh. Nego cara Nabi, nikah kahwin cara Nabi. Ada nur tu. Duduk dengan keluarga, duduk dengan anak, duduk dengan adik-beradik, duduk dengan saing, duduk dengan orang kampung. Asal ke cara Nabi tu wa amilus solihat. Tu amalan soleh. Amalan soleh ni lah nak jadi nur. Lepas tu pergi lagi tuan-tuan. Pada masa ni, akhir sekali nak masuk syurga ada titik sirak. Hadrat Umar kata titik sirak pun gelap. Gelap sodah. Panjang dia 1,500 tahun perjalanan. Halus supa dengan rambut belah 7 tajis pun benda. Itu dengan lama dah cerita riwayat ni. Lepas tu gelap pula. Mana lapu titik sirak. Orang nak bercerah. Sekarang lah ni tu nak buat lapu ni. Tawayak dah dunia ni usaha takwa. Kita dosa dah tu gelak nak bercerah lah dosa tu siwi gelak. Dosa kita ada tiap hari. Mata kita, perbuatan kita taubat hari. Nabi ni hajar kita taubat. Nabi tak ada dosa orang maksud. Tapi hajar istighfar tiap kali 70 kali sehari. Istighfar dan taubat. Buku nak bercerah. Lai kubur ni orang takut belaka. Berzikir banyak. Hubung dengan Allah Ta'ala, takluk dengan Allah Ta'ala. Titik sirak pula ni yakin. Kata Hadrat Umar, yakin. Ia berat. Lepas tu kursi ni banyak orang dah patah. Mujur tengok hak ni tidak. Allah Ta'ala jaga. Yakin ni adalah cerah. Titik sirak gelak nak cerah, titik sirak dengan yakin. Hei, hok duk kecek hari ni iman yakin. Iman yakin. Nak pakar belaka ni, nak buat pakar. Orang yakin dengan Allah ya cerah di titik sirak. Orang taubat semua ya orang ni walaupun duk gelomok dengan dosa, lari tak lepas nak sedek biar-biar pun. Sebab Allah Ta'ala royak sendiri kata manusia ada dosa belaka. Bukan manusia, anak cucu tu ada. Hadis kursi Allah kata highlight saya bayar muzakarah ni, dia ingat kita ni. Allah kata kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu tu ada salah ni berdosa. Gelak orang duduk dengan berdosa ni. Mana saya dan kamu ni duduk lagi gelak kalau tak taubat. Hadrat Umar kata taubat cerah. Dalam hadis juga sebut kata kita ni satu kain putih super dah. Apabila buat maksiat titik hitam mari cuk so. Tak apa kalau baju saya ni kalau ambil hitam tak apa. Tapi kalau dua kau nampak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 1000 apa gelak lah. Kalau kita taubat so taubat cuci. Hei cuci dosa ni. Tadi saya mutalaah hadis. Melekat tulis, melekat pun terlupa. Dalam buku hak ada tak ada. Bukan kata tak ada dalam buku. Melekat kiraman katibi tu. Hak juru tulis kiri kanan tu. Terlupa kata, hei, tak ada ni. Biar baca esok di akhirat ni kena baca masing-masing lah. Udah surat sorang-sorang ni. Hak kata terima surat jatik teh dengan tangan kanan. Nak lepas ke tak lepas. Baca hak ni dulu. Tapi orang hak taubat, Allah sapu, melekat lupa. Surat cuci. Tak ada buat dosa. Walaupun dia diraka 70 tahun. Dia Allah maaf. Sama. Jom dengan orang baru beranak. Ni Allah. Sebab tu deh. Saya duk kecek ni nak buka winapok kebaikan. Tak ada orang mana nak royak Rahman, Rahim, Karim.
Masalah lah ni orang cari kubur ke. Cari kubur ke, ya tu lah, gini lah. Oh tak ada yang lain dah. Ya tu jangan tengok kubur ke werung. Siapa kutuk emailnya kata, siapa kutuk nebai, siapa kutuk. Oh, selara sebut royak tu. Kita tak kata sebab ya, kita faham lah. Kita nampak kubur ke, kita masa nak kecek Tapi kebaikan banyak lagi yang dia buat, kita tak nampak. Lepas tu orang ni kebaikan tak kecek. Manusia ni. Betul duit tiap bulan, tiap tak ada. Tahun ni, bulan ni tak ada bayar usara betul. Boleh betul. Puluh bulan dah. Bahawa tahun bulan sebelah kita pun kepik lah tak ada. Maaf ada bulan ni tak ada nak uwi. Kita kena guna. Jadi tak ada. Nanti bulan depan. Kecek rege. Tak boleh tupai lah. Oh, tak ada sama sekapung. Adik-beradik setahun ni kita bukan tak bayar. Puluh bulan ada uwi tak bayar kau kan? Bulan yang sebelah kita uwi beretai je. Kecek cah. Jadi buruk pula. Ni manusia. Hari ni kebaikan dia dengan Allah kira tu. Kita nampak kebaikan. Ingat deh. Satu kebaikan 10 hasanah. Orang ni buat 10 dosa. Satu kebaikan Allah sapu. Allah tapung. Hak ni huraya dalam hadis kitab Zakaria, dosa-dosa kecil. Tak ada kena taubat kali. Buat baik Allah tapung selalu dah. Tapi kalau dosa besar, taubat Allah maaf. Besar mana dalam dunia ni? Saya royak ni untuk nak bercerah kita dalam dunia dan akhirat. Dunia gelap, takwa. Dosa gelap, taubat. Kubur gelap, zikir. Pada masa gelap, amal soleh. Buat amal apa? Amal soleh, amal cara Nabi. Nego wi betul. Pemerintah, wi adil. Bukan sebenarnya tahajud haji amalan ni nak bayar. Nikah cara Nabi. Duduk dengan isteri cara Nabi. Duduk dengan anak cara Nabi. Bersaing cara Nabi. Imaniyah, muamalah, muasyarah, akhlak, tijarat, segala cara Nabi. Orang ni ada nur di akhirat esok. Cahaya. Hadis dalam riwayat Tabarani. Siapa menego cari rezeki halal, man talabat dunia. Ya cari dunia. Halalan. Sebab kita hari ni cari dunia, kita panggil dunia dah. Sebenarnya isi Allah Ta'ala ni tak tahu. Akhirat. Kadang-kadang orang duk letih cari dunia tu. Lebih baik daripada orang duk berzikir pun ada. Apa dah? Hak seorang lagi tak ada tangan lain nak. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Ya nak ke apa? Ya sebut kelimah untuk orang duit lah tangan dia. Nabi larang lah. Jadi tangan bawah. Baca tu tak salah hati tu. Baca untuk tengok lepas orang kesian orang nak kita nak. Allah tak kena tu. Tapi hak seorang lagi ni untuk menyaku kerja makan upah orang mana buah kerak repuk. Dunia belaka tu nak apa nak duit. Hak ni bismillahirrahmanirrahim. Nak duit. Baca Quran. Hak ni nebah kerak kayu, tubik ke laut. Malam-malam pagi panas, nak apa tu? Nak duit. Supaya kelima tu. Tapi hak ni kita kata bismillah nama Allah. Zikir tapi hati yang nak duit. Hak ni duk menebah, duk tubik ke laut yang nak duit supaya. Tapi hak ni duit ke apa? Duit titik plus sendiri. Cari dunia untuk diri sendiri patut hak halal. Hak ni pun tak ada curi tapi Allah tak kena. Nabi tak kena. Tangan bawah. Tapi hadis kursi ada sebut siapa titik perlu cari rezeki halal Allah kata wali. Ni cahaya dalam perniagaan, cahaya dalam kerja buat ni. Siapa titik perlu man talabad dunia halalan. Hadis tu Tabarani. Untuk nak apa weh? Pero anak bini. Nafkah ni orang panggil tanggungjawab orang jatuh. Kita kerja, anak isteri kita no tanggungjawab. Letih lah demo ni tapi semaya tak tinggal. Tak menyakiti orang. Halalan. Nak apa? Anak isteri. Bahkan ni kaca kita lalu bini mungkin pakai banyak. Dia kata lebih boleh tolong orang.
Ia kerja sebab anak bini, ia tak minta orang. Pak karo, rezeki halal, pero anak bini, tak minta orang. Lepas tu lebih. Duk kaca tu lebih boleh bantu orang lain. Kata Nabi SAW hadis Tabarani, orang ni bakit di padang mahsyar, di akhirat padang mahsyar ni gelap lah. Tapi orang ni muka dia berseri-seri, cerah, bersinar lebih daripada bulan purnama. Aukamakal. Siapa ni? Amal solihah lah ni. Walaupun menego, walaupun cari rezeki, walaupun kerja titik peluh, Malaysia gelak cerah. Sebab cara Nabi hajar cari rezeki halal. Cara Nabi tak kena tak ada tangan minta dengan orang. Dia usaha ikhtiar dengan orang dia. Amal soleh Hadrat Umar kata, hak cara Nabi. Kalau mu menego pun mu tak tipu orang, mu tak tinggal semayang, mu tak kacau bahang, tak tipu mata kelu. Ada kitab Syekh Zakaria tulis Fadilat Zikir ni, cerita lah ni. Ada orang nak mucak tak boleh. Nak mati nak mucak tak boleh. Orang duk talqin dia lah, mucak lah. Aku nak kata tak boleh, doa lah untuk aku, doa lah. Ya kecek boleh. Doa lah, widah tak lega, nak ucap tak boleh. Apa gitu lalu mu ni? Dia tanya. Ya kata aku menego tipu mata kelo. Ni orang menego tipu mata kelo, Allah koci lidah nak mucak tak boleh. Banyak riwayat orang munafik Allah koci lidah. Orang tak semaya Allah koci lidah. Orang tipu kelo le suka jual beli tu. Sikit pun tak boleh. Jual harga 50 kok sekilo. Tapi kurang sekerai, wak mudah-mudah. Tak apa. Maaf sekilo, 50 kok. 50 kok tu haram dah tu sebab tak sampai sekilo. Janji tulis kilo lah hasib bak. Tapi meta tak sampai sekilo. Mu jual 50 kok haram. Hari ni nampak kata apa? Setengah orang tipu, orang buat wiget ni. Macam-macam. Tepek batu, saya biasa pergi negeri masa ayat mana tempat hak tipu sungguh. Tok benda lagi nak berat lek ni, nak berat lek boh bagai sikit jadi berat, nyetok batu, nyetok tipu atau kalau. Biasa suka siap-siap dah pergi nak hala tangan silap mata tukar ambil hak lain bui. Tipu lah jual beli. Oh Allah koci lidah di akhirat esok. Sebab tu hari ni nak cerah. Kita dah cerah dah. Kena gelak ni. Maksiat banyak. Taubatlah tak ada belak. Maksiat tak belak. Maksiat ni manusia tepuk. Sikit banyak. Yang mari dulu ada kita. Taubat. Banyak sebut la ilaha illallah. Seorang apa ni Ibnu Talhah kata sahabat mari tengok Talhah duk nengung. Bahawa tanya nengung apa? Aku dengar Nabi royak. Belum mati siapa sebut kelimah ni, Allah Ta'ala wicurah dalam kubur. Tapi aku tak ingat gapo Nabi royak. Hadrat Umar kata aku tahu. Tahu saya nengung gapo. Umar kata aku biasa dengar Nabi royak kata, orang sebut kelimah la ilaha illallah, orang ni tak susah lepas pada mati. Talhah kata, ya, hak ni aku terlupa, aku tak ingat. Ya, hak ni dah. Sebab tu cerah lah kubur, selamat daripada sangsara. Selara, hari ni siapa duk bincang? Imam Ahmad ada kecek kita rasa tu menda royak hak tu lah. Siapa boleh jaga? Siapa duk tobat hari-hari? Duk sepanjang tak ada dosa rasa nah, tak kira siapa nah, tak maulana, tak mufti babo pun. Jangan katakan subel kita tak ada berdosa. Berdosa ni kadang-kadang hati tu niat tak baik berdosa dah. Ngupak dengan mata, ngupak dah. Ada kata apa ni tengok. Jeling pakat suka buat itu. Nampak orang mari orang pelik sikit kan, orang buat gapo? Tengok ke dia, tengok mata fak kita pakat suka. Mana dumin, dutu, hina oleh hati fak kita bah. Tengok ke dia, fak kita pakat suka. Nampak ah. Nabi SAW sakit berat. 9 isteri mari likung. Ada seorang mari lama. Orang lain pakat tunggu Nabi nak mati, nak meninggal dah. Masa Nabi meninggal ada 9 orang isteri. Hak ni mari lewat mari, ya Rasulullah, kena ni apa khabar lah nak mati.
Kalau boleh tukar sakit dah. Wallah malam ya kecek ni dengan saya ke suami dia. Kalau boleh tukar lebih baik saya sakit lah. Rasulullah segar. Ya kecek tu depan ramai lapar lagi. Puak lapar lagi tengok mata. Tu mulut dia. Kalau tak ada ke mana tu. Waktan seolah tak ada kecek ni. Senyap api mata. Tengok sama puak. Hak ni puji. Ya Rasulullah tukar ambo sakit Lihat hati dia dengan Allah. Dia jaga Nabi, suami dia. Tapi hak ni pun suami. Tapi puak ni bakal tengok mata. Nabi duk sakit tu. Nabi kata ke apa? Puak kamu semua pergi koma ke? Pergi koma. Ya Rasulullah, ambo tak ada makan. Jom mari sini nak makan ke apa? Nabi kata, mu makan dah hak ni. Makan ke apa? Tu mu makan daging sedara. Mu makan daging sufiah. Mengupak dah dengan mata bang. Mengupak dengan mata. Pak kita hari ni duk rasa kata tak ada rasa. Kada jeling kata kada suka ada kecek tak kisi batu kak. Mari sejik mayel apa minit turun tengah je kecek tu imai gitu lah. Untuk nebeh hak baru ni tak boleh ada unayuk lu. Sama tak nak masuk isonya naik tak pala nayuk tak pala tu nebeh tak pala tu imai. Nak hidup mana amalan kita? Salah dengan manusia, minta maaf. Salah dengan Allah, tobat. Dosa kecil buat baik, Allah Taala tapau dengan amalan lah dah. Kamu jatuh kaki Allah apa dosa lah hadis Nabi. Dosa mana tu? Dosa sikit sebanyak, maksiat dengan mata, tengok dosa kecil lah. Okey, buat dosa kecil dengan mata ada ke? Ambil ahmayah tu, basuh luruh bi. Imam Abu Hanifah tengok dosa hak ambil ahmaya jatuh. Basuh tangan luruh dosa, basuh kaki tumbik dosa. Imam Abu Hanifah kata ya Allah, saya tengok maksiat dosa orang, ya Allah buailah gapo ni keramat ni. Akhir kali dia doa, Allah buai. Tidak tiap orang mari sejak yang nampak luruh obat-obat di muka. Mata awak maksiat ambil ahmaya luruh. Hari ni supaya tu ya Allah tak boleh nampak je. Allah boleh jatuh dosa dengan jatuh kaki. Allah boleh jatuh dengan wuduk. Tapi berapa orang buat? Ni malam ni kita buat peripun ni. Saya dah kecil ni. Nak wis saya sendiri tu sedar. Dia kata jangan duk bangga orang dengan duk bayar kat orang sejer wajah ni. Allah Ta'ala tak tengok dibayar. Kalau Allah Ta'ala tengok dibayar, benar saya. Saya masuk segar dulu. Hari ni 3 je dah. Tadi 2 je. Tengah hari ada. 2, 3, 4 hari. Sejak setengah 2 je cerak. Balik 2 je. Lalu tu saya tengok di kecep saya masuk segar dulu. Tapi tak. Allah tak tengok. Allah adil. Allah tengok dalam ni. Benda tak apa. Kecep kena soal lagi. Mungkin kecep apa. Kena kita timbang pula hak mana mu kecek ni berat hak mana. Sebab akhirat Allah tak bilai amalan, Allah timbang. Timbang yang nak ke ikhlas. Pasal apa tahu? Ikhlas rusia Allah Taala. Sakle baiklah. Allah tak tengok dia janggut, Allah tak tengok dia kain sebai. Kalau Allah tengok janggut, saya masuk segar dulu. Tapi dalam hati masing-masing kena beki belaka. Sebab tu dakwah, tabligh, kalau baca usul dia ni, islah diri, bukan islah orang. Kita nampak hidup jalan salam kalam tu nak timbul rasa saya. Kalau kita belajar sungguh dakwah ni dia kerja dakwah, pergi belajar sungguh wira apa ya nak gapo. Pergi dengar bayar hidayah, pergi dengar bayar wabsi, pergi turut tertib susun ni. Oh. Kita timbul rasa. Sebab tertib dia ni beki suluh diri kita pun mari dakwah. Panggil dakwah tu semua kita panggil dakwah. Kalau kat lain luar negeri dia panggil islah diri. Kalau Syekh Ilyas dia panggil tahrikul iman. Dakwah-dakwah ni gerak iman kita. Hak tu kena tak ayat Quran dah. Allah kata orang beriman kena gerak iman. Berimanlah kamu tu geraklah, belajarlah, muzakarahlah, nekatkan iman kamu, bertinggikan iman kamu. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Bukan kata ya ayuhan nas, ya ayuhal Quraisy lah. Ya ayuhan nas. Manusia. Dah. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang dia kata, "Oyak kau tu, aku beriman dah." Kamu itulah orang beriman. Hak ngaku kata beriman, Allah kata suruh beriman. Aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ni saya ni harakat iman gini.
duk acek-kecek ni untuk masuk dalam ni. Mulut dengan telinga, mulut dengan hati. Hak ni fikar yogi ya, tapi suara derah hak sot ni masuk kat ni dulu. Kena betul niat banyak kara. Kecek niat tu kena betul. Kalau niat lari sikit je habis kosong. Kamu bisa dengar soalan Nabi dengan sahabat. Nabi kata, "Kamu tahu tak? Akhirat esok mula-mula Allah Ta'ala buka pintu neraka lah ni, tak ada orang lain neraka lah. Setel Allah Ta'ala tak buah lagi, kemat mula ni duk tipu. Nak wagu je lah neraka." Tapi apabila buka pintu neraka, siapa mula-mula Allah Ta'ala suruh malaikat tendai? Hina mana orang ni. Allah Ta'ala kata tendai dia, pintu rek, peratu buka pun. Hai, kalau masuk sejik, orang masuk dulu mulia dah. Hari Jumaat, orang masuk dulu boleh utah. Masuk belakang lepas ada tu boleh lembu. Boleh kuda, boleh hayah, boleh telur ada. Hai, masuk neraka dulu. Lepas tu kena jek pula tu. Enggak tak? Allah wa Rasulullah alam sahabat tu. Aku ni ya Rasulullah. Cuba royak kat siapa? Nabi kata orang tak tahu banyak mana orang ada royak kat orang tu lah. Kau duk kecek. Kalau nak kata bayar, aku takut sakut dengan orang lain. Tak ada papi wallahi. Tapi bukan mudah lah, bukan mulia bahaya ni. Ni dia tak kursi ni. Nampak mulia orang lain, ada orang boning saya pergi boleh puasa pula okey. Memang tu nampak tak ada orang tua duk menyata bawah. Ni dia orang muda lagi duk tak kursi, duk sama tinggi tak leh. Diri pun hingga sikit nampak hebat, duk tak kursi. Orang tua-tua janggut putih duk telengok duk bawah, tak ada tu. Hak sungguh gitu dah. Nampak mulia, bahaya ni. Kalau niat kata kat orang, niat nak hajar orang terlupa diri, ni hak Nabi kata, tendai orang ni. Malaikat Allah kata malaikat tendai. Tak ada orang gila ni aku. Waliyazubillah wa na'udzubillah. Siapa mula-mula mukadimah orang ada royak, orang ada besar, royak. Tapi amalnya tak ada niat baik diri. Sebab tu dakwah ni bahaya sekali. Kalau tak niat baik diri. Sebab tu kita pakat niat baik diri lah insya-Allah deh. Islah diri ni bagi umat ni niat masing-masing. Sebab kita tak ada biar tahu kata akhirat esok kita nak duduk mana. Sebab tu orang yang ada perasaan ni sungguh ni, dia tak ada rasa nak murih, orang kata apa? Ada manusia bukan hemah. Bukan kalau mau kita bukan kubah. Cep leo thon ke kuai, cep leo jam ke kon. Tak apa, tu hemah lembu. Ada tapi telek, ada tapi tu manusia. Tak ada rasa-rasa ikut orang nak buat, tak apa belaka. Bining tolak kepala, bining sakit kepala, bining ikut nak rata. Itu dayus. Tapi telek, sabar. Nabi tak rasa, tunjuk akhlak. Ada lagi kitab cerita-kitab juga, ada lagi kitab apa ni? Imam apa? Sayyidun. Ada ulama seorang, bini dia mula udah. Orang nyanyi ke dia, tok guru ya ulama. Bini dia jadi kata ke dia kat depan orang pun tak heran, tak jaga maruah. Oh tak ada akhlak orang Tino ni, kalau duk buka ke buat ketok laki ni, Allah seburuk-buruk orang Tino, kecek ke buat ketok laki orang lain dengar. Pak ni tok guru, pak ni bini bapa. Kawin anak murid kata bapa tinggal. Cari lain ya bapa, bini lain, tak lahir dah ni. Malu kau orang mulut hudau. Bapa kata kena, aku sabar. Sabar. Kalau aku tinggal yang nikah dengan orang lain, kena tak orang lain teruk lagi. Aku nyanyi ke orang lain, baik kena tak aku seorang, aku sabar. Itu akhlak tu. Memang kata Allah bini baba dah, ya sabar, boleh pahala ke dia. Bini tak taat, suku waktu dia dengan Allah. Nabi Nuh tak tinggal bini dia apa cerak-cerak. Tapi Nabi Nuh Nabi, bini dia Jahannam. Nuh teriak masa tu, ya Allah, ahliku, ya Allah, ahliku. Allah atas suara Rabiah, Nuh, saya teriak bukan ahlimu, ya ahli neraka. Nuh hamba ke tak? Tarik semua, sabar, turut aku, mari naik perahu aku. Kepong anak buat lari, hei sini isteriku, hei sini, ya Allah, ahliku. Allah kata Nuh,
Cara dia ahli neraka. Lepas dah tanggungjawab. Sebab hari ni jangan gaduh nah, nampak yo tu jahat. Ya belum dah. So anak lebih hari ni orang dek kecek juga. Lalu anak yo tu lah, pok pesen mana. Tahu ke tak lah, kalau pok didik agama, hajar, tarbiyah, jok kecil. Tapi besar tak ada Allah, jok joli budak ni. Tu dari jak pok dia dalam syurga. Pok dia sabar. Dunia orang akan kata lah kalau anak dia mak pok tak ajar, ngupak ke dia. Pahala gaji becai dah, ngupak boleh pahala ke dia. Ya sabar dengan anak dia. Ya belajar budak, bukan tak ajar semaya, bukan tak ajar mengaji. Hatanya lari, suruh mengaji berak atas meja. Duk pandang penipu. Yang jadi siapa mati orang tua. Duk lopes situ. Loh, wasa datuk ni hajar orang anak dia. Ya ni ya sabar banyak mana dengan anak. Allah wi pahala dari jaknu, Allah wi syurga bagi ibu bapa yang sabar atas ujian nu. Sebab hari ni jangan tengok zahiriah. Allah buat putusan. Neraka hak Allah, syurga hak Allah. Hai saudara deh, masing-masing kita kena pikul amanah ni. Dunia ni Allah Ta'ala beri milik sama tara. Anak amanah, isteri amanah, jiran jawab belaka depan Allah. Tanggung tak dunia kena pikul, kena jawab depan Allah di akhirat. Hari ni kita cadek apa tak kita jawab sebab tu hari ni siap dunia cerah ni. Dunia duk gelak ni walaupun cerah lapu, kita gelak lah kalau kita tak takwa. Ikhtiarlah takwa, ittaqullah. Kita dosa hari-hari tengok mata kecek pe, hati suka buruk, minta maaf dengan saudara, dengan Allah taubat. Insya-Allah kita cuci cerah. Kubur kita la ilaha illallah banyak. La ilaha illallah banyak. Lebih-lebih lagi hak Nabi kata mengatalah la ilaha siapa kata gila, bukan lafaz lah. Nabi duk lafaz leg-leg gua ni orang tak bisa kata gila, orang kata amin. Bila orang kata gila ke Nabi? Apabila Nabi pergi jumpa dengan manusia, qulu la ilaha illallah tuflihu. Situlah amin jadi majnun. Hari ni supaya juga hakikat kelima bawa manusia beriman dengan Allah Taala. Kita letih tak apa, kita hina tak apa. Macam mana we pemuda jaga semaya, we anak dara semua we boleh tutup aurat. We suami semua ada tanggungjawab dengan isteri. Wanita semua boleh taat pada suami. Belah we kata gila pun tak apa. Belah we kata gapo pun tak apa. Kita kena tarik umat kepada Allah, tarik kepada Islam, tarik kepada takwa, tarik kepada taubat, tarik kepada semaya, tarik kepada belajar menuntut ilmu agama. Orang nak kata gila, ni tarik kepada kelima. La ilaha illallah maksudnya yakin Allah kuasa makhluk tak kuasa. La ilaha illallah tu lafaz alfaz, tapi hakikat nak masuk dalam hati. La ilaha illallah janji dengan lidah, ikrar dengan lidah, tasdik di hati, tak ada petak, tak ada nama ni tak ada selain pada Allah, dan janji kata ya Allah aku nak turut segala perintah kau cara Nabi engkau. Ni la ilaha illallah. Hari ni bawa umat we taat pada perintah Allah. Inilah la ilaha illallah. Kalau kita pergi wasbah orang tak kata gila. Tapi bawa hakikat kelimah ni kata gila dah. Buat macam mana we yakin dengan Allah? Sebab yakin inilah titi sirat cerah. Ni kitab Hadrat Hafiz bin Hajar perkataan Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Takwa titi sirat cerah. Taubat dengan dosa cuci. Takwa yakin titi sirat lepas. Takwa dunia ni cerah bagi kita. Allah Ta'ala cerah pada orang takwa. Sebab tu hari ni kan orang duk takut ni orang takwa, para ahli tasawuf, orang yang takwa pada Allah tak ada rasa takut pun. Dunia nak haru-haru duk lagi gelap, orang bimbang sebut atau barang mahasia, nak akan apa gaji tak ada, duit anak ramai nak ngaji gelap, rasa gelap. Orang ada Allah tak ada apa. Getah murah, minyak mahal, ikan tak laku, hujan turun, gapo. Allah Razik, Khalik, Malik. Sebab tu latih segala hak saya dak kecek ni mari dengan latih belaka dia tu. Siapa hak boleh dah? Para sahabat. Hari ni kita bakal pimpin pimpin anak muda, pimpin orang kampung, pimpin muslimah, pimpin adik-beradik, pimpin semua. Hari ni jangan harap kota Nabi tok meneh saja ni dilatih dalam susunan dunia ni. Tok Nabi dalam kampung untuk meneh nayuk. Tapi kita susunan hak Allah Taala dalam Quran kita tanggungjawab supaya. Hari ni panggil Tok Nabi, dunia kan hari ni Tok Nabi tanggungjawab bab apa nak apa panggil. Tok imam majlis panggil. Kita tak ada adik apa. Tak ada kena panggil. Hai, kita kena panggil. Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala hantar kita jadi khalifah. Khalifah ni orang tanggungjawab. Bukan Tok Nabi saja.
Khalifah Umar, Abu Bakar, Ali, Usman. Kalau khalifah pemimpin, orang tak jadi pemimpin, berdosa habisnya. Sebab Allah Ta'ala hatta mari suruh jadi khalifah. Kita terjemah khalifah kata pemimpin, kita tak ada jadi pemimpin, ada jadi imam. Siap itu. Allah kata kuhtamu mari jadi khalifah. Maknanya hatta jadi orang tanggungjawab. Paling kurang kamu kena tanggungjawab dengan anak, tanggungjawab dengan isteri, tanggungjawab dengan jiran, tanggungjawab dengan diri kamu, tanggungjawab atas perintah Allah jangan Nabi. Bawalah pemuda, bawalah pemuslimah. Tak kalau berlaku gapo-gapo hak tak molek. Pisah targhib wi banyak pada tarhib. Pisah usul takwa wi banyak daripada fatwa. Memang hukum fiqh ada bab fatwa, tapi Nabi banyak usul jadi takwa. Hukum orang tinggal semaya macam mana? Hukum curi masa Nabi gapo? Sahabat kata ya Rasulullah, sayang kamu sore semaya tak tinggal tapi curi. Nabi kata insya-Allah satu hari semaya boleh cegah curi dia. Apa ni? Usul lagi wi takwa. Usul lagi wi ada hakikat semaya. Kalau fatwa, hukum Nabi biasa sebut ada juga perkataan dan hadis. Kalau Fatimah curi, Fatimah binti Muhammad pun aku nak kerak tangan. Itu hukum. Tapi waktu sahabat kata saya mau curi, Nabi kata insya-Allah semaya lagi, semaya dia boleh cegah curi. Nak royak pada umat, taklimi umat jangan mudah sangatlah. Hukum jangan cepat sangatlah. Hikmah mari dulu pada hukum. Sahibul akal Nabi, tapi Nabi pakai hikmah. Hukum kalau orang zina main ngaku, hukum rijam cerak. Nabi kata orang zina ada keluarga kena pukul sampai mati. Orang Tina kata ya Rasulullah, godemo hamba zina. Nabi kata sungguh ke? Sungguh. Cuba tengok orang ni hilakan ke sungguh. Sahabat cek, ya Rasulullah, orang ni pun katik molek. Sungguh ada saksi tak? Tak ada. Dia klik. Ya Rasulullah, hamba mengandung, lekat perut. Saksi dia lah tu, lakhan. Nabi kata, klik tu, anak le perut tak salah. Orang ni hukum kena rejam dah ni. Tapi Nabi hikmah, pergi klik. Lama anak orang ngandung, milai-ulai kita kata. Milai-ulai mari bawa anak wah lalu dah. Ya Rasulullah, godem apa, hamba zina, anak tu bek dah. Nabi tengok dia. Anakmu salah. Anakmu tak salah, mu salah. Mu mati, anakmu nak makan susu mana? Susu le dada tu, Allah wi tekah orang beranak ya. Tak ada anak tak ubik susu nah. Mu saling susu ada. Bodemu anak nak. Apa makal? Anak nak makan mana? Mu kelik pera. Wak kelik anak 2 tahun win nyusu. Cukup 2 tahun bawa mari ya Rasulullah. Anak hamba boleh makan roti. Roti duk tangan ulama ada. Ya Rasulullah, ni roti boleh makan dah. Tak makan susu. Nabi kata dia kecil dia nak pera. Hei, bertahun-tahun Nabi tangguh. Hukum ada, Nabi tak tu. Hikmah. Ulama hurai kata, Nabi sengaja lepas dia. Kalau mati orang ni masuk le taubat dah. Dia sesat dah. Tapi Nabi tak ada. Bye. Tapi akhir dia kata, anak kecil ni tak ada orang pera, klik pera lu. Wi pandai cara diri sendiri. Dalam ramai-ramai sahabat akhir angin Rasulullah, ambo pera tak apa. Ha ni orang panggil orang cari rekah. Nabi lepas dah, jangan nak cari rekah lah. Biasa dengan kisah orang tidur dengan bini bulan puasa. Kena puasa 2 bulan turut-turut nah. Nabi suruh dia puasa. Ya Rasulullah, sebulan kami nak tak boleh. Puasa 2 bulan. Kalau gitu mu kena bayar. Kalau gitu mu kena jamu, kena bayar. Kami miskin ya Rasulullah. Ya hadiah. Nak ambil mana? Ada orang hadiah. Berapalah duit dia? Mu ambil ni pergi bayar. Nabi kata mu ambil duit ni, mu pergi cari orang miskin dalam Madinah, mu pergi bagi. Bayar dia bagi tidur dengan bini kan. Tengah hari tak boleh Ya ambil duit orang wig dia. Ya Rasulullah, amu dak cek dah, lek jatuh lek naik dalam Madinah ni, tak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Nabi senyum. Kalau gitu ambil ke mu lah. Dia fafedeng, perak boleh ke dia. Ni agama tuan-tuan. Hak Nabi buat sendiri ni, kaprak tu. Mufafedai ni, tidur tengah hari bulan puasa, bayar kaprak. Duit tak ada. Orang wik dia, mungkin bayar kaprak. Nak bayar ke? Bayar ke orang miskin? Ya Rasulullah, tak ada orang miskin lebih pada saya. Nabi tak ambil kemung, makan kemung lah. Dia lah kafedai, dia boleh duit kaprak. Ni agama tuan-tuan. Sebab tu hari ni jangan gaduh deh. Tengok warung, tengok pemimpin, tengok lebih lagi ulama. Hak ulama jangan duk teng. Al ulama warasatul anbiya. Allah kira suku dia akhirat esok.
Bahkan kalau kita awam dah, nampak atau dia nak lebih dah. Kacir-kacir nak royak tak boleh. Kita nampak kesilapan. Kacir royak ya hukum kita pula. Duk dia. Hak ulama tadi Allah bercara. Siapa buat pandai-pandai, kadang-kadang Allah Ta'ala kesian dengan mujahadah dia masa belajar. Allah Ta'ala kata, mengaku hari ni. Mu ingat tak masalah? Aku maaf. Ada juga. Tu sebab mutalaah kita orang panggil jihad. Mengapa adalah jihad? Takrar kita tengok umum, nak reti bahasa, nak tengok tu, nak ingat, nak hurai, nak tafsir, kena belajar 15 ilmu. Bukan pandai baca saja, ambil internet buka, ambil kuken, ambil apa ni buka terjemah. Ni Quran tu hai kata gini, nak tafsir. Hai tak leh. Kena belajar ilmu 15 ilmu. Bah ulama yang nak mengaji, nak mengapa tu. Hala jihad belaka. Kesilapan manusia ada silap. Abu Zar minta Nabi nasihat. Nabi kata apabila muat maksiat, muat baik selalu. Tu sahabat. Apa Nabi kata, muat maksiat, mutabat selalu. Muat baik selalu. Supaya baik mengatasi. Hari ni awam, ulama sekalipun, dia jauh dengan Nabi ribu tahun. Kita nak fatwa dia. Ulama ni sesat. Ulama ni gitu. Jangan kecek hak ulama. Oh, sedap kali dia buat ulama. Sedap buat maksiat semua. Dia dengan Tuhan. Kita awam. Bagi guna hukum kita tak erti. Quran tak faham, terjemah tak erti, Arab pun tak hafal, nahwu sarah pun tak erti. Ambil Quran ni Tuhan kata ulama ni duk wayak saja. Geno mu tak buat apa yang mu wayak, tahu tak nuzul dia gapo, murak dia gapo. Sebab tu janganlah Al-Quran ni halusi, agama luah. Nabi buat dengan orang baru baik ni, Nabi buat dengan orang baru masuk Islam baik ni, Nabi buat dengan orang lama ni. Sahabat tu Nabi tak sama. Ya Rasulullah, nasihat kami ittaqullah, takwamu. Ya Rasulullah, cuba nasihat kami, muat maksiat, muat baik selalu. Tak serupa. Nasihat juga agama luah tu. Sebab tu dakwah nak ceroh kita le dunia hok duk gelak ni. Nak ceroh titi sirak, nak cerahkan berdosa, nak cerahkan pada masyarakat, nak cerah le kubur. Gapo? Iman amal. La ilaha illallah kelima iman. Saya wayak dah perkataan Abu Adra Umar. Sebab tu hari ni kupu fok kita ni, saya tak ada gapo lagi, bukan nak mengajar, nak bayar. Muzaharah, saudara. Belajar sekolah dengan saudara deh. Islah diri, cerak kita tanggungjawab. Islah. Dakwah bukan islah orang lain. Mudah sekali perkara hak mudah kali lah dunia ni, islah diri. Islah siapa tahu mana? Siapa Allah Taala redha, bukan manusia redha. Hak mudah pula. Manusia redha payah sekali lah sebab sifat orang ni kita tak erti baik mana. Tapi Allah ya janji siap dah. Muat baik ni aku redha. Mu tiru cara Nabi, muat baik ni aku redha. Manusia kita tak boleh tahu. Wayak kata reda, akhir kali tak cak dengan dia, dia marah kita pula. Tegah kita beri duit dia, baik. Kalau kita tak beri berita sehari, dia marah. Allah tak mungkin janji. Allah tak silap janji. Wahdahu la syarik. Sebab tu belajar iman, cuci hati, maaf saudara banyak, dan jangan suka buruk, cari keburukan kita, taubat, beki, islah, keburukan orang, tosah buat kira, tapung, tudung, selimut, dan tarik, jangan fatwa. Ulama ada, kalau dia salah tanya ulama. Pergi jumpa dengan ulama, kesilapan ni baik ana hukum. Kita jangan pandai-pandai hukum orang. Mari sejik tengok orang hukum, bagi dakwah duk mai belajar ni. Saya wayak dah tu bukan dakwah ni, tahrikul iman. Kalau kita mari duk tengok kok sejik jemaah dakwah, mari tengok cari keburukan, silap apa ni. Fok ni jahil apa ni. Ingat siapa kemak kita tak jumpa kebaikan. Sebab manusia ada salah belaka. Kalau kita tengok kebaikan, kita boleh kebaikan. Jumpa fok ni mari nak taubat ni. Duk sejik taron ni dah, kalau kelik rumah berat duk lagi ni. Mujulah amai bawa mai duk kok sejik. Mari kita panggil saya hak saya bawa jemaah sore. Orang tua suruh tak ambil pergi, saya bawa pergi. Turun kereta jalan kat Unggung. Faham tak orang jalan kat belakang? Orang ni jalan kat depan. Tapi budak ni jalan kat belakang. Kena piping. 10 hari mula-mula alia belenyum. Terosak selera. Orang kampung tengok, ikut ya sabar, bawa piping. 40 hari saya bawa pergi. Alhamdulillah. Klik dia kata nak hidup pondok. Masuk ngaji pondok. Orang hak kata ni, kalau kita tengok tukar tu kak, memang tak tahu kata, habis gamak dah. Orang tua minta tolong bawa. Dakwah ni bukan dakwah orang, islah. Bila dia beki yang nak buat tak pandai, dia ngaji pondok ada apa dah. Hani orang hak nampak ni.
Kata dakwah tak mengaji. Dia tu, dia ada susun next step dia. Mugi usaha takwa dulu. Coba ya atau dia mengaji email dulu baru mengaji Quran. Ta'allamnal iman thumma ta'allamnal Quran. Tu perkataan sahabat. Quran ahkamat, hukum hakam, fatwa, hukum dak letu belaka. Tapi belajar email dulu, belajar yakin, belajar email, belajar yakin, belajar. Lepas tu nak buat hukum, tanya Nabi, tanya sahabat, Al-Quran mari, perintah Allah, sunnah Nabi, kau belajar, email yakin, amal soleh, sepenuh naik sekali. Sebab tu tuan-tuan hari ni dakwah kita mari usaha email, nah bak ilmu hatta ke ulama. Budak-budak werung hatta pergi pondok. Klik mari tanya. Kalau pergi kampung ada ulama, betul tajwid. Jemaah pertama Syekh Ilyas tazkiyah di Mewak dah. Kelimah sebut tak betul. Dia pergi jumpa dengan ulama. Dia kata, "Baba, ambo ni mari di markah Bangla Wali Masjid. Mana Ilyas hatta ambo mari nak belajar. Baba tolong hajar ambo sebut kelimah nanti dengar dia ambo nak kata deh. Lepas tu baba tolong betul. Dia kata la ilaha illallah tak betul, baba teriak. Allah. Benar kerja Syekh Ilyas. Aku duk puasa kata pak pagar pondok aku ni ulama boleh fatwa, boleh hukum, boleh baca kitab belaka. Tapi luar pagar tu ada orang tak sebut kelimah tak pandai. Kalau Syekh Ilyas tak hantar mari, aku dah rasa tak apa dah. Hai, benar Syekh Ilyas. Tu yang pergi jumpa dengan Maulana Ilyas tu. Kelimah pertama apa ni? Jemaah pertama tak erti sebut kelimah. Apabila ulama pahal kata, kerja ni bukan hak orang toksik, orang malah kerja, orang jahil nah. Sebenarnya hak ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Tu tumbuh ulama, tumbuh madrasah, tumbuh alim, mula gerak. Supaya pak kita dulu kata dakwah jahil. Jahil sungguh tak ada dia nak ikut. Tapi mula gerak, anak dia jadi hafiz, anak dia jadi mufti, anak dia jadi alim. Ha tu, Syekh dia kata jemaah dakwah aku nak dua orang. Aku nak dua orang, penting-penting. Satu ulama betul masail, dua qari hafiz, betul tajwid, betul baca Lepas tu celah-celah tu marilah dalam 10 orang nak ulama seorang, nak hafiz seorang, alim apa ni, qari seorang, betul tajwid, betul masail, jalan. Marilah orang kampung toksik, marilah hak mata merah, marilah orang toksik, marilah hak ibu bapa hamba. Mari duduk sini. Ulama betul, hak ni betul baca kita pakai perakam umat. Hari ni tumbuh kira-kira. Dulu pak kita orang ingat Quran tak ada. Hari ni tahu dak atau berapa? Dalam masa 50 tahun negeri kita gerak harakat email, 100,000 lebih orang ingat Quran. Dulu ada Tok Duku seorang, di Setung seorang, seluruh negeri. 2 orang yang ingat Quran. Tapi sekarang learning dalam masa gerak dakwah 50 tahun, 100,000 orang. 1000 madrasah. Tahu tak kata orang duk ngapa Quran dalam Maiken berapa madrasah, dalam Saiburi berapa madrasah. Daripada fadail amal nipih-nipih, daripada 10 surah kita duk baca bagi-bagi. Alam tarakai kuliah kul huwallah, tapi anak dia khatam Quran 30 juz syahadah baca sebelah je. Rumah saya ada budak pelajar baca sebelah je 30 juz. Sebelah je baca, kopak malam, berhenti makan nasi start, tak kira masa. Hang sudah makan nasi, baca pula. Orang dengar 3 orang, dia baca seorang, tak tengok surat. Sebelah je, hotel, ni 1000 ayat lebih. Tanya, mami boleh ayah boleh? Ayah tak ada. Mami kau ada buat semaya itu. Anak Allah hadiah. Dengan harakat ini, dengan fadhil amal. Sebab tu selera deh, niat buat kita, niat. Niat nak Islam, niat nak cari keadaan Allah. Tengok kebaikan umat. Orang hidup mari ni, boleh hadir dia ni, kalau tak mari teruk lagi. Tengoklah kebaikan. Lepas tu kalau jumpa keburukan, tusuk tudung selimut. Siapa suka tudung keburukan orang atas dunia, akhirat esok Allah tusuk keburukan dia. Siapa suka buka keburukan orang atas dunia Allah akan buka dia, akan malu dalam rumah tangga dia, daripada masyarakat muka utuh orang buka keburukan orang. Siapa kecek keburukan orang tabat dah. Wairung ni dulu jali, hari ni dia tabat. Akak duk kecek, dia tu juru gitu apa hari dulu jahat, dulu gitu. Orang ni tak akan mati sebelum keburukan hak dia duk kecek tak naik atas dia. Kalau kecek hak anak orang, Allah uji anak dia. Betul. Dunia darul imtihan. Allah uji anak joli, Allah uji isteri tak taat, Allah uji suami zalim. Tok laki sabar, bini jadi jahat. Sebab saya doa ulama, sabar kalau ku cerai, orang lain sakit kepala lebih ada kuih, baik aku sakit kepala sore aku sabar. Ni jannah bagi suami. Siapa sabar kerana isteri, akhirat esok Allah tok sekali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Sabar dengan isteri dia tu. Siapa sabar
atas tok laki zalim. Orang tino mana sabar. Dia jaga semaya, dia jaga amalan molek, jaga tok laki ni god. Ada buat kerja apa, duk kok kedatai, duk gosok wah jemaah dia. Duk buat benda klik minta duit bini. Bini sabar. Wanita yang sabar dengan tok laki tak ada iman. Orang ni akhirat Allah tak sekali dengan Asia, isteri Fir'aun. Ya sabar dengan Fir'aun. Fir'aun paku. Manusia pertama dalam dunia yang kena solik mainkan king. Bukan orang jatuh. Orang tino. Isteri Fir'aun. Tapi akhir sekali Allah will nikah dengan Imamul Anbiya. Wanita mana yang sabar dengan tok laki zalim? Tuh. Najat dia. Dari jat dia. Dan tok laki mana yang sabar dengan isteri dia ko? Nuh alaihissalam. Bini tak turut, kata macam-macam. Abai ku gila. Hajak puak Nuh pergi berak le perahu. Tu isteri Nuh. Nuh sabar, ya Allah, ahliku. Ada hari ni tah dunia. Bini ni buat ngenak macam-macam. Tok laki sabar. Ni jual kok bedah kata, abai ku gitu, abai ni gini. Dia deraka dengan Tuhan. Tok laki royak dia tak beki. Dia tak taat, dia tak turut. Tok laki sabar. Orang ni bersama dengan Nabi Nuh. Sebab tu hari ni tusuk keburukan, cari kebaikan saudara, tiru hak baik. Kita taubat, kita islah, bawa umat juga islah. Inilah tahrikul iman dalam kerja dakwah. Saudara seperti mana saya mari sini, nak minta ugaklah orang sini secepat mungkin bila masa kita atur baru ni jemaah kita cek hak aceh hadiah dah hidup pak kita hidup kok ni teluk ramai dipuk baru ni masya-Allah 7-8 orang hak aceh hadiah gile gi mari hari panggil hijrah dan nusrah muhajirin dan ansar. Moga-moga kita boleh amal ayat Quran. Hari ni jemaah saya mari 7-8 orang mari duduk sini nak minta orang sini we ada niat juga bila tak apa lepas raya ke bila kita hatu mesyuarat molek pergi belajar pada ayat tahrikul iman. Jemaah kampung Seberai Baru ni nak bentuk satu jemaah nak giduk teluk ramai ke nak giduk kok melo ke nak giduk balak ke nak giduk mana kita pakat kita giwe pakat gi islah gi hijrah amalan nusrah. Semua niat lakukan insya-Allah. Siapa niat cuba tengok akid angin nak tengok. Masya-Allah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 minta Allah Taala kabul. Amin. Lepas tu sorak diri dia saya tak sedekah sebab agama tak ada paksa. Kerja agama pun tak paksa. Targhib, nasihat, kegemaran, fadilah. Lepas tu serah kita mesyuarat dirilah. Hari ni Allah beri kemudahan bakat beri pun bukan mudah rasa puas hati sungguh. Mari sekali ni penuh masjid orang mari masya-Allah. Moga-moga akhirat esok Allah Taala pilih saya boleh duduk dengan orang kampung sini bawah naungan arasy bahkan dalam jannatul firdaus kata amin. Saya nak tupai orang kampung semua dia hak nusrah hak hijrah. Lepas tu jemaah hati hak hijrah ni dia masuk dalam hijrah. Orang kampung sini mari dengar bayar, mari dengar muzakarah bagi orang tua, orang lama ni mari duduk sejel lebih. Dia lenggak pada saya ni satu mujahadah besar. Saya nak tupai orang-orang kampung tolong tak ada tangan ni kata amin. Saya nak tupai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama ta'aluhu wa salli ala Muhammadin kama ta'aluhu faf'al bina kama ta'aluhu innaka alut taqwa wa alal maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami wahai pemurah maaflah setiap kesilapan kami hak mari hari ni ya Allah. Kami tak kata orang sini dosa bahkan murayat kata kullu bani adam khata'un murayat juga kata wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya Allah kami nak taubat dah ni duk tak ada tangan ya Allah. Ampunlah dosa kami dan pendengar semua ya Allah. Apa dosa anak isteri kami dan adik-adik kami hok duk tak ada tangan ya Allah. Baik orang jatuh baik orang tino muslimah hok mari hari ni ya Allah. Mereka ni mari tak ada telinga tak ada tangan nak kebaikan nak mengaji nak dengar agama tapi aku jahil ya Allah. Aku orang berdosa aku sendiri ni cemar duk gelomok le dunia ni banyak mana gelomok ya Allah. Aku nak taubat dah ni ya Allah. Mubagilah pahamai pada orang hak gerbes semua mari hari ni ya Allah. Dengan tangan mereka dengan letih mereka dengan nusrah mereka bagilah kebaikan pada orang kampung sini ya Allah. Wallah hiduplah kampung sini seperti mana Madinatul Munawwarah. Hiduplah amal masjid seperti mana masjid sini seperti mana masjid Madinatul Munawwarah. Ya Allah islah kami dan orang kampung semua ya Allah. Silap kecek peku maaf ya Allah. Aku jahil aku tak pandai ya Allah. Aku nak minta semua hak Nabi ku minta. Ya Allah minta lindung semua hak Nabi ku minta lindung ya Allah. Lebih lagi orang kampung sini ya Allah. Mereka
nusrah aku tak boleh nak balas ke apa ya Allah. Mu bagilah rahmat, bagi kebaikan lek apa ni ya Allah. Cuculah rahmat keberkatan ya Allah. Tolong jaga anak-anak mereka ya Allah supaya jadi anak yang soleh solihah, anak dai daiyah, anak jadi hafiz hafizah, anak jadi alim alimah ya Allah. Sapuh kara fasik waktu bik habis ya Allah. Cucu rahmat barakat hifazah maghfirah ya Allah. Keluarga mana ada anak degil ke kepala lembut hati boleh taat boleh minta maaf ya Allah. Keluarga mana ada selisih faham isteri suami ya Allah. Aku takut hak Nabi mu ya kata belum nak timbang semaya puasa zakat haji mu suruh malaikat timbang husnul suluk bak kasih saya isteri suami ya Allah. Dunia akhir zaman 80% dirakak, 80% balah, 80% makan masa muka ya Allah. Musulahkanlah ya Allah. Orang kampung kami, adik-adik kami jangan buat ada seorang selisih faham ya Allah. Lebih lagi dalam kerja agama jangan buat selisih faham. Aku utama kali ya Allah. Jaga kecepat dan lidah aku, jangan menyesak orang lain. Jangan bawa aku sesat, jangan guna kecepat aku menyesatkan orang lain ya Allah. Kalulah tak ada manfaat, tak ada faedah pada guna ya Allah, tak usah guna, tak usah ambil aku kecek. Aku takut ya Allah. Amalan aku tak ada di awal dah. Kalau kena bayar kau orang lagi kena duk tanggungjawab ya Allah. Hari ni aku silap dah ya Allah, silap kecepat lagi gak teruklah ya Allah. Ya Allah, maaf pada kami dan adik-adik kami semua ya Allah. Moga-moga ya Allah hak kami minta mu terima serta mu tengok hati ya Allah. Bani Israel dulu mu tunjuk dalil-dalil ya Allah, tunjuk hati. Tunjuk aku tengok belum hati kata mu terima dah. Mu reda dah ya Allah. Mu jaga Nabi Ismail bawah pisah Nabi Ibrahim tak masuk kali ya Allah. Tolong jaga anak muda kami hari ni duk jadi bola ya Allah. Duk jadi permainan orang sepak ya Allah, jangan kena zalim lagi. Ya Allah, mu selamat Nabi Yunus le perut ikan. Tolong jaga ulama kami. Ya Allah, mu selamatkan Nabi Ibrahim dalam api. Tolong jaga semua pemimpin-pemimpin kami dalam agama ni kata ya Allah. Wallah, jemaah ada gerak bertabur dalam dunia ni nak reda kau. Islam mereka dengan mudah-mudah ya Allah. Redalah mereka ya Allah. Lebih lagi istimak kami nak melakukan bulan lapar tempat lapar ya Allah. Sebanyak-banyak wizahir jemaah jadi asbab hidayah ya Allah. Mu kena tangan siapa aku tupai sore bolong habis. Terima amin mereka ini ya Allah. Hari ni mu satu kami lah sejik akhirat hidup sekali dalam jannatul firdaus. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin.